Salam terakhir dan salam pada Pro. Bosya Minahari bersama Kak Ain. Ya, saya. So Kak Ain ni datang dengan Hilux GR dia. Macam bau kedai lah Kak ni. Betul? Baru keluar showroom. Terus main sini. Terus main datang kat sini untuk buat makeover. Kalau korang nak tahu nak buat makeover apa, tunggu dan stay tune. Surprise. Betul tak Kak? Betul. Aura. So surprise untuk siapa? Untuk akak dan korang nak tengok macam mana dia jadi kewujudan dia, aura ke tak aura. Betul tak Kak? Betul. Tak sabar. Okay. Tak sabar Tak sabar. Saya pun tak sabar kan. So kereta dia memang baru sangat. Dalam dia memang ada plastik tak cabut Kak. Kenapa tak cabut plastik Kak? Sayang Siapa dapat kereta baru sebelum ni, kereta apa-apa pun sayang. So kita tunggu, stay tune. Alright, korang boleh tengok ni Hilux GR tahun 2025. Memang baru lagi, tak usik. Nak dara lagi. So dekat dalam ni, korang tengok di dalam ni plastik. Bau kedai. Kan? Bau kedai. So kalau tengok bahagian belakang ni memang baru. Kita tengok dah lihat kewujudan ni macam mana. So akak ni pun tak sabar ke. So kita terus jalankan tugas. Pada Pro, Bosya Minahari bersama tim dapat menyiapkan lagi satu kenderaan, iaitu Toyota Hilux GR yang keluar showroom terus ke Syam Body Kit dalam berapa jam sahaja. Keluar showroom terus datang ke Syam Body Kit. So dia nak makeover. Anda boleh tengok sini, dia makeover GR Europe, iaitu GR Australia. Sebab apa Bosyam sebut GR Australia Body Kit ni? Bosyam tukar grill, Bosyam tukar bumper depan dengan fender as yang besar ni. Ni dia panggil GR Australia. So di samping situ nak naikkan aura dia, kita pasang scope, kita pasang bar depan ni, dia panggil nugget bar. Jom kita tengok lagi. Kita pasang door panel, kita pasang door handle GR, side stack dan GR kita mau kacau lagi. Kita pasang roller shutter, manual flag, memang yang tak ada handle punya, style baru. Dan kita pasang spoiler carbon. Dan dia buat lift up 4 inci dengan sport rim 12 JJ, tayar saiz 33. So anda boleh tengok kat sini. So dengan warna color asal dia, warna merah, merun, merah mix dengan color hitam. So keadaan dia jadi begini. So kita tengah nak tunggu customer ni datang. Ada aura ke tak aura? Kita tengok reaksi dia macam mana. Bosyam pun dah naik bulu roma ni. Memang kereta cun gila punya. Dah lah GR kan, tapi di customkan lagi, lagi mantap kan. So bahagian dalam pun dia buat juga. Tengok, steering pun dah GR, semua dah GR. Apa lagi dia nak buat? Seat pun dah GR, tengok. Seat GR, semua dah buat. So dia tambah lagi benda-benda yang nampakkan dia lagi ceria. So dia pasang panel-panel, anda boleh tengok ni, dia pasang hydrocarbon. So dia pasang GR step LED. So anda boleh tengok bawah tu, GR step LED. Tu. Apabila buka pintu dia menyala. Dan apabila pasang rim dengan tayar tadi, dia ada pasang TPMS. So kita tunggu customer reaksi dia macam mana. Stay tune. Salam terakhir dan salam pada Pro. Bosya Minahari bersama Kak, nama apa Kak? Sekali lagi Kak Ain. So Kak Ain ni tak sabar nak tengok kereta Hilux dia, iaitu Hilux GR yang telah keluar daripada showroom terus datang ke Syam Body Kit terus untuk mendapatkan aura. Nak tahu apa dia aura? Kita tengok kereta dia sekejap lagi. So akak punya respon macam mana? Kita pun tak tahu lagi macam mana. Tapi bagi saya, cantik gila.
So, jom Kak. Saya tunjuk kat Kak. Boleh, boleh. Sini Kak. Jom. Mana? Jom. Okey. So, kita masuk Kak. Alright. Ni gelap sikit Kak. Kita tengok lampu dulu. Ni lampu. So, Kak dah bersedia nak tengok kereta ni. Oh, tak sabar. Itu hari tengok kereta GR kan. Kali ni kita nak tengok yang Bos Syam bersama tim mengaurahkan kereta ni. So boleh buka lampu. So dah ready Kak? Betul ni? Dah, macam nak nangis. Ya ke? Betul sekali betul Kak saya pula tak sabar. Buka. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal. Apa pendapat agak? Oh, sangat taruh. Terharu Kak? Taruh. Awal. Kak tengok bahagian tepi Kak sini Kak. Awal. Cun Kak Cun, sangat cun. Memang ada auranya sendiri. Naik bulu roma Kak ni. Ada auranya sendiri. So boleh kita buat kata supported kawan-kawan kita dekat luar sana. So boleh pada kawan-kawan kita 4x4 boleh kata-kata sikit Kak pada kawan-kawan kita luar sana untuk datang ke Syam Body Kit ke macam mana everything. So yang pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Syam dengan pekerja-pekerja yang lain yang bertungkus lumus siapkan kerja kereta saya dengan sempurna dengan penuh dengan aura padu. Saya suka. Terima kasih Kak. So kepada sesiapa yang nak buat tukar body kit ke buat kereta bagi nampak padu, sila datang ke Syam Body Kit. Okey, terima kasih Kak. So dengar cerita Akak ada buat bisnes bersama suami kan? Ya betul. Apa bisnes tu Kak? Boleh cerita sikit? Bisnesnya kedai bateri kereta. Kedai bateri? Bateri kereta? Bateri kereta. Oh, yang jual-jual bateri kereta tu lah macam-macam kan? Ya, macam bateriku tu. Oh, okey, faham. Okey, dekat lokasi kat mana Kak? Lokasi dekat Bagan Gedu, Bagan Serai. Bagan Serai kan? So pada follower Bos Syam yang berada di Perak ataupun di Kedah ataupun di highway berhampiran, boleh halo-halo dengan Kak ni ataupun halo-halo NB Battery. Kita akan share link dekat situ. So apa-apa pun terima kasih Kak dengan suami support Bos Syam, memberi kita inilah supported untuk Syam Body Kit lah. Saya pula cakap terharu pula. Akak terharu ke saya terharu ni? Sama-sama terharu. Sebab kereta cantik kan. So terima kasih Kak. Apa-apa pun tekan bio link di bawah ataupun tekan beg biru. Pancarkan aura bersama Syam Body Kit. Terima kasih Kak. Alright. Só baixa atenção.